Terhadap penama tersebut setakat ni pihak polis telah menerima 8 laporan daripada pelbagai individu dan juga NGO. Dan kesemua laporan tersebut pihak polis telah mengambil keterangan dan juga telah menjalankan siasatan, dan kes tu kita refer tu ada report bersabitkan dengan kes awal perubahan tersebut. Yang 8 tu berkenaan ketidakpuasan kenyataan yang telah dikeluarkan oleh penama tersebut. Minta maaf, tak apa dengar? Perubahan kuil tersebut ada satu laporan telah dibuat setelah aktiviti perubahan secara baik, iaitu telah dibuat oleh pihak pengurusan kuil. Namun begitu kita juga refer tu ada report, kita sangkutkan bersabit dengan report asal lah, sebab intipati report masih lagi berkaitan dengan isu yang sama. Setakat ini kita belum lagi, tapi kita akan usahakan